Hello, Puan Nurul Ayu. Saya Hafizi daripada syarikat. Okey, Puan. Okey, ada 3 laporan tentang perkara ni. Dari penduduk sendiri. Okey, Puan punya rumah betul lah nombor. Ya. So apa yang sebenarnya dibuat? Itulah saya tak tahu tu. Sebab saya sekarang ni saya memang dekat KL. Okey. Saya duduk di Wan Semaju. Saya mengajar di SMK Kuala Lumpur. Okey, 3 laporan ini mengatakan yang mereka mendapat tekanan air yang rendah ke rumah mereka. Kita dah pergi cek keseluruhan taman dan kita dapati tidak ada sebab lain melainkan ada pengubahsuaian paip di rumah Puan. Jadi Puan, apa sebenarnya yang Puan buat sehingga menyebabkan tekanan ke rumah lain rendah? Ya, saya tahu. Saya minta maaf dekat Encik. Masalahnya sekarang ni saya saya tak duduk di situ. Okey, saya faham Puan tak duduk di situ. Sebab itu pegawai kami pergi ke sana dan tak ada orang di rumah. Saya terpaksa mencari melalui pemacu. Jadi saya tanya Puan, saya nak minta penjelasan. Itu yang cakap dekat Encik tu. Saya kena telefonnya keluarga saya tanya. Sebab kadang-kadang sekarang ni pula dekat situ ada kes kecurian ke apa ke, manalah saya tahu. Sebab saya tak balik, saya tak duduk di situ. Okey, kes kecurian lain. Kalau kes kecurian, takkan dia nak ubah suai paip pula? Saya tak tahu masalahnya. Mana ada sebab saya memang tak duduk kat paip? situ. Minta maaf lah Encik. Petangkarang macam tu Encik telefon saya semula. Saya sebenarnya bukan tak nak telefon semula. Cuma saya curiga dengan penjelasan Puan. Ya Allah, takkanlah saya nak tipu. Sekarang ni, macam mana Puan boleh tak tahu sedangkan itu rumah Puan? Kalau kata Cik Hafizi suruh saya mengaku dan saya terpaksa mengaku sebab saya rasa macam apa ni kan, boleh settle ke apa ke, saya mengakulah Cik Hafizi. Maknanya Puan berbohong dengan saya dari tadi? Saya tak berbohong Cik Hafizi, tapi saya terpaksa sebab saya tak nak benda ni panjang-panjang. Saya rasa kalau kata saya tak buat kesalahan, so kenapa saya seharusnya nak mengaku? Tapi kalau kata Cik Hafizi dah suruh kan, sebab untuk menyelesaikan masalah kita, so saya mengakulah. Saya tak faham lah Puan cakap macam mana. Sebab apa ni Cik Hafizi menekan saya 5-6 kali. Saya pun agak stres Cik Hafizi. Saya tak tekan. Masalahnya awak yang memberikan tekanan kepada penduduk sekitar. Memang saya tahu, saya faham. Saya minta maaf banyak-banyak Cik Hafizi. Saya tak boleh buat apa. Apabila mereka membuat laporan, kita perlu ambil tindakan. Memang saya faham. Saya tahu yang Cik dilakukan Hafizi. oleh awak, maka bekalan ayah awak akan dipotong serta-merta di atas kesalahan yang dilakukan. Okey, kalau saya mengaku Cik Hafizi, adakah benda ni boleh selesai? Tadi saya dah mengaku kan Cik Hafizi. Kenapa awak nak mengaku sekarang? Dari tadi saya minta awak tak nak mengaku. Tak ada Cik Hafizi, tolonglah. Saya merayu dekat Cik Hafizi. Please lah Cik Hafizi. Saya mengaku. Kalau kata itu yang Cik Hafizi nak. Tapi Jangan kalau cakap kata apa yang saya nak. Okey. Kalau kata Puan, Cik jangan cakap apa Hafizi, yang saya nak. okey lah. Saya mengakulah Cik Hafizi. Betul, dengan rela. Dengan rela hati Cik Hafizi. Saya rela. Saya tak kisah Cik Hafizi. Sebab saya tak nak nanti keluarga saya dekat sana kisah. Sebab saya pun bukan senang saya nak minta cuti. Sekarang ni baru awak sedar tentang perkara ni. Tak ada, bukan macam tu. Bukan senang saya nak minta cuti. Saya tak nak keluarga saya susah. Biarlah saya susah sendiri pun tak apa. Saya tak kisah. Saya manusia. Kalau awak mengaku dari awal pun saya tak kisah sebenarnya. Ya, saya tahu. Saya minta maaf Cik Hafizi. Sebab Cik Hafizi mendesak. Kalau kata Cik Hafizi di tempat saya pun mungkin lah. Saya bukan saja nak bagi awak menangis. Saya sedih, saya tertekan. Saya tak dapat tukar. Lepas tu rumah saya jadi macam-macam semua apa. Saya, walaupun awak Saya menangis. maaf sangat-sangat Cik Hafizi. Puan Nurul Ayu dengar saya betul-betul, okey? Ya. Walaupun awak menangis sekarang ini, suami awak tengah gembira. Kenapa? Sebab dia berjaya buat panggilan hangit dekat awak. Nurul Ayu. Ya. Ini Faizal Ismail, Hot FM. Geramnya. Jahat dah. Sukalah. Orang menangis sampai nak masuk kelas pun lewat.